Beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun. Ish, apa ni? Tupat. Tidur ke bang? Tak, saya tengah cek angin ni bang. Berapa PSI tadi. Balik kampung kan? Ni dah nak raya ke ni? Raya belum raya? Raya esok bang. Sudah, lampau tak ready lagi ni. Lama sangat abang tidur ni. Tak apa, awak pergi rekod yang kawan-kawan kita nak wish tu. Nanti saya prepare sekejap. Masa korang balik kampung nanti, make sure korang pakai pakaian yang safety seperti helmet yang bersesuaian, kasut, glove dan juga jaket. Dan janganlah tiru aksi yang saya buat seperti tadi serta pemakaian saya. Okey, kepada yang berjalan jauh tu, make sure korang siapkan preparation lah sebelum jalan jauh tu. Dan hati-hatilah, make sure jaga kesihatan. Jangan manja sangat ya, jangan berebut bilik yang ada aircon ingat tu. Guys, untuk raya ni, hari raya adalah hari yang bergembira, elakkan mood-mood negatif. So, jom kita beraya. Okey, untuk yang bawa kereta, motosikal, van, lori, apa-apa sahaja untuk balik kampung kali ni, pastikan kenderaan anda diservis dengan mantap. Kalau nak jalan, make sure rehat secukupnya sebelum buat perjalanan. Dan kalau letih, mungkin sebab ada jam ke, trafik teruk ke, ataupun memang jalan belakang, memang slow nak kena bawa, pastikan rehat kalau letih. Last sekali, sentiasa sabar dalam perjalanan. Pastikan sampai destinasi masing-masing. Alright? Hey, kamera kat depan punya. Nak buat nasihat sikit untuk kawan-kawan yang akan balik kampung. Tak kisahlah menggunakan motor ke kereta. Tolong cek minyak hitam, coolant, cek rantai supaya bila balik kampung korang punya perjalanan lancar. InsyaAllah keluarga yang tersayang dekat rumah pasti akan tersenyum lebar. Jadi jaga keselamatan korang waktu balik kampung. Jagalah maintenance tadi. Macam saya cakap. Macam kita orang nampak. Persiapan saya sebelum balik, nampak saya nak masukkan rim ni kat motor. Tengah setting ni. Lepas tu saya nak jadikan dia for inline lah, supaya saudara mara saya terkagum dengan saya punya exhaust kat FZ150. Okay, so dah settle wish kawan-kawan tadi dan saya pun dah bersedia. Bagi yang nak balik kampung, saya ada nak bagi nasihat sikit. So kalau korang nak balik kampung dan kunci rumah untuk beberapa hari, pastikan alatan elektronik kat rumah, PC ke TV ke apa, tutup switch utama. Lepas tu pastikan kunci pintu dengan baik-baik, pintu dengan pagar, kunci tutup, lock. And then seterusnya tutup gas, cabut kepala gas kalau ada gas kat rumah untuk keselamatan. Okey, seterusnya untuk safety pula, kalau korang ada CCTV ke, bolehlah on terus. Pastikan dia monitor rumah korang. Korang boleh tengok daripada mana-mana juga. Okay, dan next paling penting, saya tak nak tunjuk apa-apa dah. Sebenarnya saya nak beritahu, kalau ada jiran yang tak balik kampung, inform kat dorang, korang tengok kat rumah. So last kali, jangan lupa bawa ampau. Kan ada anak-anak bawah korang merajuk pula nanti kan. Pastikan bawa ampau yang mencukupi dan juga selamat pergi dan balik untuk hari raya. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.